Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Surah ke-26. Qala Subhanallah. Perkara yang perlu diambil tahu tentang zat makhluk. Pertama yang dirim iaitu setiap satu yang memenuhi lapak kedudukan dirinya. Contohnya, misalnya seperti batu, kayu, kain dan lain-lain. Jirim ni itu ciri khas dia kan, memenuhi lapang. Dia perkara tu mesti dia ada ruang, dia. Dia ada ruang bagi jirim. Macam meja ni memenuhi ruang masjid bagi jirim. Jadi kenapa kena mengaji jirim Arab ni? Itu disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana ada zaman tu ada orang yang berkata salaf tak belajar jirim Arab ni, tak mengaji jirim Arab jisim. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab dia Risalah Al-Istihsan bil Audi an ilmu kalam tu, dia jawab sebenarnya yang mengajar jirim Arab jisim Allah sendiri ajar. Dalilnya dalam surah Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim nampak bulan, nampak bintang, nampak matahari dia kata inilah Tuhan. Lepas tu bila benda tu hilang, ini bukan Tuhan. Jadi ulama tafsir, kenapa Tuhan bagi contoh pada bulan, pada bintang, pada matahari? Kerana itu adalah sifat makhluk. Bulan tu dia boleh bergerak, dia boleh potong. Matahari tu boleh potong. Bintang tu boleh potong. Kemudian dia berada pada satu tempat, dia memenuhi ruang. Jadi Allah nak bagi tahu yang Tuhan bukan bersifat macam tu. Itulah dalil yang mengatakan Tuhan sendiri yang ajar jirim Arab. Tuhan yang ajar macam tu. Tapi ayat tu yang Nabi Ibrahim kata ini Tuhan, betul ini bukan Tuhan, itu bukan Nabi Ibrahim cakap macam tu. Nabi Ibrahim bukan etikot macam tu. Nabi Ibrahim kata tu kerana untuk menghinakan kaum dia. Kerana kaum dia sembah berhala, sembah patung. Maka Nabi Ibrahim istidrajkan kaum dia. Dia merendahkan sembah berhala tu salah. Maka kata Nabi Ibrahim tu, kejap tengok patung, kejap tengok bulan, inilah Tuhan. Dia tengok matahari, inilah Tuhan. Macam tu. Salah. Kalau tak mengaji tauhid, faham ke mana? Mengaji tauhid ni penting. Saya ada kawan saya cerita, jadi model lah pula selama. Kalau satu tempat tu
Ustaz tu panggil dia mengajar, tak mengajar. Betul. Dia kata tak kawan saya tu, awal ni kenalan kita juga. Kawan baik. Saya nak ajar tauhid, boleh tak Ustaz mengajar tafsir? Tauhid ni tinggi sangat. Tak faham. Bro. Betul, kawan saya kata, mengajar tauhid ya dulu. Itu Fadu'an, tak apa bagi saya mengajar dulu. Saya nak ajar. Pergilah mengajar tempat tu. Dia mengajar. Syarah-syarah tu dia tanya. Inilah masalah hari ni. Dia Quran tapi Fadu'an dia tak mau mengaji. Masalah ni. Tadabbur tu tak wajib. Tadabbur tafsir tu tak Fadu'an. Itu tak perlu tu last sekali mengaji. Tanya orang. Saya nak tanya tuan-tuan. Kawan saya dah, saya ulang balik cakap ni. Boleh tak Tuhan tu ciptakan Tuhan yang lain daripada Allah? Tuhan tu kan Maha berkuasa. Kawan saya tanya kan, boleh tak Allah tu cipta Tuhan lain? Tadi nak ilmu tafsir, kawan saya belajar tauhid. Boleh? Dia kata, boleh. Kawan saya kata, macam ni saya belajar tauhid lah, tak payah tafsir lah. Pak, macam tak mengaji ni sifat Allah ni. Kalau macam tu lah, Quran tu bila kita faham literal, kita akan kata Nabi Ibrahim ni kata bulan tu Tuhan. Lepas tu, padahal Nabi Ibrahim tu menghinakan kaum dia. Macam tu kan. Tak salah tadabbur tafsir, tapi kena ada Fadu'an lah. Tidak, dia akan salah faham macam tu. Dia orang minat lah, orang minat. Dia kait dengan realiti hidup memang lah. Tapi kalau dah lepas Fadu'an yang salah, bahaya. Ini nasihat lah. Jadi jirim Arab tu Tuhan je ajar. Tuhan ajar. Contohnya seperti dia kata itu batu, kayu, kain. Dia panggil jirim lah. Jirim juga. Kalau potong batu pun dia potong juga. Dia panggil jirim juga. Batu tu kalau potong dia panggil batu juga. Dia ada beza sikit dengan jisim. Jisim kalau potong, dia kadang-kadang tak nampak bentuk tangan tu. Tangan ni kalau potong dah keras, tinggal daging. Orang tak tahu lah tu tangan. Itu dia panggil jisim. Beza situ lah. Keduanya jisim dia tiap-tiap satu yang memenuhi lapang kedudukan dirinya. Sama lah. Jisim pun lebih kurang juga. Memenuhi lapar ni maksudnya ada ruang, ada space. Tu, dia nak cerita apa sini? Dia nak kata Tuhan tu bukan macam tu. Itu je. Tuhan ni bukan duduk satu tempat, bukan berada dalam ruangan. Itu bukan Tuhan. Tuhan ni bukan duduk di depan, kita di sini. Kita tengok Tuhan, Tuhan kat depan, kita kat sini. Tuhan pun timbul, lepas tu Tuhan hilang. Bukan tu, bukan Tuhan. Macam ada seorang tu mengajar kan, macam masa Tuhan bercakap-cakap dengan Nabi Musa tu, wah, ikan tekan letak Allah. Tu saya kata tu, Tuhan jumpa Nabi Musa di bukit Tur Sina. Lepas tu Arash kosong. Dia macam angkat Tuhan tu keluar rumah, balik rumah. Marah. Tuhan jumpa Nabi Musa kat bukit Tur Sina tu, Tuhan turun. Lepas tu atas langit kosong. Tak ada apa, Tuhan tak ada rumah dia tu. Lepas tu Tuhan naik lagi. Itu kartun. Allah.
Ini macam-macam kan. Kita Tuhan tu tak ada tempat, senang. Senang. Terus ada ambil akidah kejap kat langit, lepas tu kat Arash, lepas tu kat sana. Tu Tuhan kat sini pula. Tuhan dekat urat leher. Kena hati-hati kan. Sebab itu sifat makhluk. Sifat makhluk dia mesti berada di satu tempat. Sifat makhluk. Tuhan ni tak ada tempat. Kita tengok, dia tengok tapi Tuhan bukan duduk situ. Itu akidah dia. Dia bukan duduk situ. Tengok, memang tengok. Ahli sunnah kata tengok Tuhan. Tapi tengok Tuhan tu adakah tengok dengan pandangan kita di sini, Tuhan berada di satu tempat. Tuhan duduk di satu penjuru, kita pun tengok ramai-ramai. Macam tu kan. Waliyahzubillah. Penting menjadi tauhid ni. Tidak itu. Sama kan? Nabi tanya budak, Aina Allah fi sama? Di mana Allah di langit? Satu dia ada dua jawapan. Satunya hadis tu. Hadis tu hanya diriwayat dalam Muslim je. Hadis tu dia kata hadis ahad. Itu satu lah. Kemudian ada riwayat-riwayat lain yang budak tu tak kata fi sama pun. Banyak riwayat tu kuat lagi. Saya tak ingatlah riwayat, tapi bukan budak tu tak kata fi sama, dia kata lain. Tu kuat lagi riwayat tu. Kemudian yang kedua dia Imam Nawawi sebut, yang budak ni dia kata di langit tu. Tafsir Imam Nawawi kan dari Syarah Muslim. Dia kata tu makaniah, kedudukan, bukan makan. Sebab selalunya bila orang isyarat tu katanya orang besar. Budak tu dia cakap fi sama tu maknanya ai makaniah, kedudukan Tuhan tu tinggi. Itu maksudnya. Maksudnya bukan fi sama tu di langit, di atas. Bahasa orang Arab ni bila dia nak tunjuk satu yang, dan kita Melayu pun sama lah, sama juga kan. Ni macam mana ni borang ni kena pergi jumpa orang atas. Ada atas ni kena jumpa orang atas. Orang atas tu ada pegawai atas tu. Bukan dia ada dua atas yang tiga. Isyarat tu mana makaniah dia panggil. Makaniah ni kedudukan, makan tu tempat. Ada dia panggil isim apa tu dalam nisbah tu kan. Silap apa tu. Makanya lagi pun hadis tu dia hadis tu dia hadis ahad, bukan hadis ahad, dia bagi hadis ahad. Satu tu je riwayat macam tu, yang lain cuma beza, bukan di langit. Itu dia panggil makaniah. Makaniah ni mana kedudukan, kebesaran. Jadi bila kebesaran, tujuh atas. Itu Allah. Tapi kita tak ada lah sampai kafirkan apa. Tapi macam tak tepat lah. Jangan pegang macam tu. Tengok Tuhan bukan mana Tuhan tu ada dalam satu ruang. Macam tu. Itu yang mengaji jisim. Kemudian dia ada lagi satu ilmu, tapi ini sekadar basic je. Dia pecahan daripada Kuliatul Khams. Kalau dalam mantik ni pecahan 5. Dia ada lagi satu, dia pakai istilah dia apa tu? Allah. Jauhar apa bukan jauhar? Mantik ni, dia ilmu mantik tu jinsun aliyah dia panggil. Pening ada kan, dia betul peningnya. Jinsun aliyah tu
Daripada kuliah yang 5 tu dia pecah kepada ilmu makbulat. Ilmu makbulat ni hakikat makhluk, hasil pada mantik tu. Jadi hakikat makhluk ni hakikat dia mestilah bertempat aina, kaifa, mata. Kaifa tu bagaimana, mata tu bila. Itu hakikat makhluk. Di mana, bagaimana, macam lagu dah pula dah. Di mana, bagaimana, kenapa. Persoalan tu pada makhluk. Di mana dia, bagaimana dia, dari mana, bilakah. Atau hakikat makhluk dia ada 10 perkara ni tidak layak disuruh pada Tuhan. Tuhan di mana, Tuhan bagaimana. Tengok Tuhan esok tak boleh nak cerita ke orang. Ahli syurga tengok Tuhan, dia tak boleh nak cerita. Betul Nabi bila balik ke Isra Mi'raj, macam mana Tuhan, Nabi tak boleh nak cerita. Masa tak sama, tak boleh nak gambar Tuhan tu. Yang saya nampak cahaya. Cahaya bukan Tuhan. Cahaya tu hijab. Bukan Tuhan tu. Ra'aitu nuran dalam syarah Muslim, Imam Nawawi tafsir, hijab bukan Tuhan. Pasal Nabi tak boleh nak cakap. Nabi balik dunia, Nabi tak boleh nak sifatkan Tuhan. Maknanya bila tengok Tuhan, tak boleh cerita. Beza nak tengok makhluk. Makhluk ni kita boleh cerita lagi kan. Dia punya bangunan tu macam ni, macam ni, macam ni. Tapi tengok Tuhan ni, walaupun dia ada akhirat, tak boleh nak cerita. Kita kata subhanallah. Nabi pun tak boleh nak cerita. Itu buat Tuhan. Kalau Tuhan ni boleh cerita, ada hidung dia panjang, perut kucing, itu bukan Tuhan tu. Boleh cerita, boleh lukis, bukan Tuhan. Dia kata subhanallah. Tuan, kita tak hina apa-apa, kita sebut dia umum. Tak, zaman lagi tak boleh. Tapi berhala tu bukan Tuhan kan? Kita tak boleh digambarkan, kita suruh tak boleh. Bersusun daripada juzuk atau lebih. Dia ada juzuk jisim ni. Misalnya tangan manusia, otak, kereta dan lain-lain. Jisim ni takrif dia sama dengan jirim juga. Tapi dia bila kita batu tu, bila kita potong batu tu, dia batu juga. Tapi jisim ni dia punya lagi tafsiran lain. Dia satu benda yang bila kita kerat, dia rosak bagi jisim. Tangan ni kalau kita potong, dia rosak. Dia boleh dipotong, dia rosak, dia panggil jisim. Semua tu jirim buat, jauh dia tu. Tapi dalam ilmu makbulat, dia dalam lagi lah. Dia, itu tak wajib tu kan, kalau mengaji warnanya. Tapi dia tidak fardu ain lah. Dia ada hak apa ni. Kalau satu ruang ni kan, mana hak dia? Seperti tu kan. Garisan sana dengan garisan sini dia bagi apa? Hak musytarik. Kalau daripada atas ke bawah tu datang apa pula? Tu Islam aja tu. Bentuk macam ni tu dia panggil apa? Itu orang awam tak wajib lah. Orang awam cukup yang ini kan, dia bisa tahu yang umum sudah. Itu untuk ustaz-ustaz boleh lah. Dia panggil ilmu makbulat. Pecahan daripada ilmu mantik. Ilmu makbulat. Ketiganya jawahar, artinya tiap-tiap satu yang memenuhi lapang pendudukan dirinya, ia terbagi pada dua. Satu ciri khas khusus daripada juzuk 2 atau lebih. Dan lagi satu, dia tidak menerima susunan. Yang menerima susunan itu jawahar murakkab. Ada bersusun lah, macam tangan ni bersusun. Panggil jawahar, juga pun sebenarnya bersusun. Keduanya tidak menerima susunan. Dia panggil jawahar firli, jawahar firik, jawahar farad. Boleh yang baku.
Contohnya bumi, besi, biji dan lain-lain, itu panggil jauhar. Yang keduanya zat yang ketubalan hingga tidak boleh dibelah bagi, seperti kuman yang sangat halus. Kumin itu panggil jauhar juga. Benda tak boleh nak potong, benda kecil sangat, tak boleh nak potong, panggil jauhar. Dia ada juga jauhar fizik, dia panggil jauhar juga. Contohnya macam cahaya, macam debu. Tepung tu kan, tepung tu mana boleh potong. Tepung tu kita ada uli tepung, tak boleh potong. Itu jauhar tu. Cahaya ni pun jauhar juga ni. Dia tak ada potong. Tak boleh potong. Dia panggil jauhar. Ruh kita pun jauhar juga tu. Ruh. Lepas tu apa lagi? Gelap jauhar juga lah. Saya lagi dalam-dalam tu pening. Dia kata gelap dengan terang ni, mana satu benda wujud, mana satu aku iktibar. Macam tu orang. Tak payahlah tu. Itu madrasah boleh dah belajar. Ada satu kejadian Tuhan, ada satu bukan. Itulah ayat itu kita tak perlu. Yang kita pegang, semua yang dinamakan ni semua jauhar ni. Dia panggil jauhar tu mahkoma. Jauhar ni satu benda yang ada memenuhi ruang. Panggil jauhar jirim. Gitu. Dia nak kata apa? Tuhan tu bukan macam tu. Tuhan tu dia bukan benda yang memenuhi ruang. Allah tu bukan benda yang boleh dipotong-potong. Tuhan tu bukan boleh benda yang dipegang. Bukan macam tu kan. Jumpa Tuhan, peluk Tuhan. Bukan macam tu. Tuhan ada kaki, peluk kaki Tuhan. Dia bukan boleh sentuh. Tapi tengok tak boleh sentuh. Sentuh ni makhluk, tak boleh sentuh. Masya Allah. Itu macam mana Ustaz? Tak tahu. Terus orang tanya, macam mana tu tengok tak boleh sentuh? Dia tanya, tengok TV boleh sentuh tak orang dalam TV tu? Tu sedih makhluk. Tengok orang main bola, kita duduk sini, orang tu sana boleh sentuh dia. Tak boleh juga. Itu segi makhluk. Boleh sentuh tak orang dalam TV tu? Boleh tarik telinga dia? Tak boleh. Tapi tengok tak? Tengok. Tapi ada kedudukan dia di depan. Tapi dia bukan duduk depan kita, dia duduk sana tu. Kita nak tengok bola, dia tu duduk kat Amerika tu. Itu bukan menghadap kita, TV yang menghadap kita. Itu ibarat nak bagi faham. Nak kata apa, ada perkara yang tak semestinya di depan mata kita. Dia bukan depan mata kita. Yang depan mata kita tu TV. Lebih kurang macam tu lah. Tapi Tuhan lagi memang tak boleh langsung. Tuhan tak boleh taswir. Tapi tengok. Tuhan tu ahli sunnah kata tengok. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata tak nampak langsung. Nampak Tuhan. Cuma dalam akidah kita, mereka yang mendakwa nampak Tuhan di dunia dengan jaga. Semalam saya jumpa Allah Ta'ala dekat mana? Dekat Pulau Sebab. Kapir. Bilik Jemaah ada. Main-main. Saya jumpa Allah Ta'ala di Masjid Aliyah. Jenuh lah, gila isin lah kau. Tak boleh lah. Jadi jangan ada dakwa main repek ke, orang tangkap nanti. Jumpa Imam Mahdi dekat Pulau Sebang. Jenuh lah. Semalam saya jumpa Rasulullah datang Masjid Kuala Inah. Rasulullah buat merepek itu, jangan. Betul Ustaz duk nampak Rasulullah sembahyang. Saya cerita. Kalau ia pun jangan duk cerita ke orang. Zaman ni orang tak faham. Cerita pula. Dalam TikTok je orang. Walau nampak Rasulullah datang Masjid Kuala Inah, menangis-nangis. Sebut pasal. Ya boleh. Walaupun boleh, harus ya. Rasulullah menurut kita bukan dia mati. Hidup di alam barzah, alam dia hidup. Sebagaimana orang syuhada pun hidup di sisi Tuhan, para Nabi pun sama. Itu yang ada konsep yang qazah lah. Tapi tak boleh cerita ke orang. Cuma Tuhan, kalau kita dakwa nampak Allah di dunia nyata, kata ulama kafir. Tak boleh. Tuhan nak mentajalikan diri dia
Tapi tak boleh terjemah menjelma Tuhan. Tuhan menjelmakan diri dia pada bukit Turu Sina. Jangan terjemah menjelma. Tak jadi, zahir kan. Pun gunung tak tahan dah. Gunung tu hancur. Apatah lagi kalau orang dakwa boleh nampak Tuhan dengan mata kepala, bohong. Itu bohong. Kalau nampak malaikat pun boleh buta mata, boleh mati. Setengah riwayat kata siapa yang nampak malaikat, tidak ada bantuan daripada Allah, mati. Malaikat cahaya. Kita tengok matahari pun sakit. Ini malaikat. Sebab tu dalam ceramah hari tu kan, surah Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Ketika mana Nabi nak nampak alam ghaib tu, linuriyahu, kami yang menunjukkan pada Nabi tanda kebesaran. Dengan bantuan kami baru Nabi boleh nampak. Kalau tidak, tak nampak. Benda-benda macam tu dia bukan boleh dakwa. Saya nampak malaikat Jibril dia kata, dia maha orang gila. Tapi dalam mimpi khilaf. Kalau orang dakwa jumpa Tuhan dalam mimpi, maka ulama kata harus boleh. Dengan syarat tak sama dengan makhluk. Ini kalau lepas dia mimpi, dia boleh cerita Tuhan tu warna kuning, duduk atas singgah sana, tu bohong kan. Pasal banyak je riwayat-riwayat yang ulama-ulama mimpi jumpa Tuhan. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal pun ada riwayat katakan dia dapat tengok Tuhan dalam mimpi. Dalam mimpi boleh. Di dunia nyata boleh. Malah ni elak-elak lah. Cakap bukan pelik-pelik. Karamah-karamah pun orang tak percaya lah ni. Boleh nak cerita macam dalam internet tu kan. Dia cerita karamah guru dia, kalau tak pakai jubah tu berzikir. Orang pakai ejek lah. Orang pun buat parodi, tak pakai jubah berzikir. Boleh dah benda-benda macam tu dekat ahli boleh. Orang tak percaya. Orang dah pergi kita, dah cerita. Orang tak percaya. Kesimpulannya, jisim jauhar murakkab dan jauhar firik, jauhar ghairul murakkab adalah juga dinamakan jirim. Zat Allah bukan satu yang memenuhi lapang. Tuhan bukan dua atas memenuhi lapang. Kita ni memenuhi lapang. Kita memenuhi lapang surau, masjid. Masjid ni memenuhi lapang ruangan. Pulau Sepang ni memenuhi ruangan Alur Gajah. Takkan kata tampil ni bukan tampil kan. Ni Melaka, bukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tengah panas sekarang ni. Kawan, panas. Ni Melaka, tapi orang sini cakap negeri lagi. Jadi sini memenuhi daerah Alur Gajah. Alur Gajah pula memenuhi daerah apa? Negeri Melaka. Negeri Melaka. Tapi saya sendiri tak faham Melaka ni apa itu bandar dia. Macam Perak dia ada Ipoh, Negeri Sembilan, Seremban kan. Melaka ni apa? Kerubuk. Melaka apa ibu bandar dia? Orang panggil Melaka juga kan. Orang kata nak pergi mana? Pergi Melaka. Mana pergi bandar? Dia tak suruh pergi pantai Kelebang atau. Melaka ni unik sikit. Terengganu, Kuala Terengganu. Ipoh, Perak, Ipoh. Melaka pun tak tahu. Kedah, Alor Star. Macam mana? Tuan orang Melaka kan? Unik. Macam itulah. Jadi Tuhan dia tidak duduk satu tempat. Tuhan tu tak bertempat. Tu akidah kita. Tuhan tu bukan duduk pada satu tempat, ada ruang, ada saiz. Tuhan pun duduk atas singgasana macam raja-raja kan. Duduk atas kerusi. Bukan. Tuhan tu tak bertempat. Tu akidah kita.
Dia Melaka apa dia punya tu? Bandaraya Melaka je tu ya kan? Oh, Bandaraya Melaka. Oh, saya ni pun dah nak kena pergi ke apa tu? Kat Masjid Al-Azim tu, Jabatan Mufti nak kena sambung tauliah. Itu kira Bandar Melaka lah kan? Bandaraya Melaka. Tauliah 3 tahun. Ni nak kena pergi sambung lah. Bandaraya Melaka. Ya? Oleh itu Allah Ta'ala tidak boleh sekali-sekali dipanggil jirim, isim dan jawhar, sebagaimana yang akan dia bahaskan pada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tak boleh lah kata tu Tuhan berada dalam syurga. Tak boleh. Kita yang duduk dalam syurga, Tuhan tak bertempat. Kita yang duduk situ. Nabi naik ke langit Isra Mi'raj, Nabi duduk di langit, dan Tuhan di langit lah. Tuhan tak bertempat. Lepas tu dia kata langit tu tempat munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dibawa. Adapun Tuhan tak bertempat. Bukan Tuhan duduk di situ. Nabi yang duduk situ. Gitu. Akidah kita gitu. Keduanya sifat semua qala wallahu a'lam bissawab. Allahumma ta'alina wa ta'alina wa hamzi wa rahmi. Wa fatadana bi'aka wa bi'aka wa bi'aka ونغفر لنا وإخوانا الذين سبقوا بالإيمان إنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين حضرة النبي ومشايخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات